kita orang ni kan kaki ayam gepuk. So kita orang hari ni datang dekat ayam gepuk bintang 5 ni nak try menu baru dia orang. Ni set dia, tapi panjang sikit nama dia, nasi padang ayam terasi jeruk. Nampak? Ini dia. Basically set dia ada macam biasa sambal, ada ayam goreng, lepas tu yang ini masak lemak, kerupuk, dan ada lain-lain lah. And then yang paling saya suka dia lain sebab apa tahu? Dia punya tempe dengan tofu dia macam fingers. So nanti you boleh dip macam tu. Barulah mantap. Ada masak lemak ni. Berlemak. Kau berlemak. Okay, macam ni set ungkep, set C. Yang ini pula ayam crispy set A. Okay, untuk set ungkep ni pula korang boleh pilih sama ada nak kobis goreng ataupun kangkung goreng. Macam ni kita pilih kobis goreng. Selain tu sebenarnya banyak lagi menu-menu lain. Korang boleh tengok kat atas ni. Pilih je guys. Tertakluk pada kemahuan anda. Kalau level kepedasan korang boleh pilih level 1, 2 ataupun 3. Okay, untuk minuman pula korang add on RM2.30. Boleh pilih sirap selasih, lemonade atau teh ais. Untuk ni kalau set korang boleh free refill. Yang paling utama, tempat ni dapat kebersihan A, dapur pun bersih. Kau nak tengok ada tempat makan indoor dan outdoor. Kau pilih. Waktu operasi 11.30 pagi sampai jam 10 malam. Dia buka setiap hari Selasa hingga Ahad. So apa lagi guys, jom kita makan ayam gepuk bintang 5.